Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Yati Kitchen dalam rancangan Meat and Makan. Sempena Raya Haji ni, kita nak buat menu berasaskan daging. Menu untuk hari ni, kali ni adalah asam pedas tetel. So, mula-mula kita panaskan minyak. Okey, sebelum tu saya akan pressurize. Kita akan rebus tetel ni sampai jadi lembut. So, kita ambil air rebusan. Air rebusan ni untuk kita buat kuah dia. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang yang telah dikisar, bawang putih, cili kisar, cili kering tu kita rebus, lepas tu kita kisar, kita blendkan dengan belacan sikit. Okey, masukkan bawang putih. Ni dalam satu sudu besar macam itulah. Ni satu sendok. Dan juga cili. So, pastikan bawang putih, bawang merah, cili kisar ni betul-betul pecah minyak. Okay, and then jangan lupa masukkan serbuk kunyit daripada Adabi. Okay, saya masukkan sikit. Kacau, bagi sebati. Lepas tu kita tunggu dia pecah minyak. Wow, nampak ni dah pecah minyak. Kita masukkan asam jawa Adabi. Ini yang penting ni. Masam-masam sikit. Nampak ni dia dah pecah minyak. Masukkan air rebusan daging. Kita masukkan tetel. Kalau orang tanya tetel tu apa? Tetel tu adalah part-part daging, isi dan lemak. Cube pati ikan bilis Adabi. Masukkan satu. Kena letak ladi hitam. So, tunggu dia sampai mendidih. Nanti kita masukkan garam. Kita masukkan serbuk perasa. Wah, dah mendidih dah. Kita masukkan minyak kantan, daun limau purut, daun kesum. Jangan lupa, last sekali, perasakan dengan garam Adabi. Dan juga serbuk perasa Adabi. Sikit dulu dalam satu sudu kecil. Dan kita kacau-kacau dia. Dan kita tunggu dalam 5 ke 10 minit. Dah siap dah asam pedas daging tetel saya ni. Okey, selamat mencuba. Adabi.